2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan few cards lah dengan brother ni. Right, ada card lagi dah kasih jual lah. Okay. Alright. Okay. So hari ni kita dekat Kokoro Cup Fest, event organised by TCKL. So kita akan berada di sini selama 3 hari dekat Sungai Wang. Jadi korang tengok kita orang set up dulu lah. Okay guys, so hari ni mungkin misi utama kita nak cari card ataupun si produk kat sini. Kita nak try belilah. Jom. So first kita pergi belah sini lah dulu. Lepas tu hari ni event ni menarik, dia 2 tingkat tau, atas bawah. Kita orang kat atas. Kalau nak jumpa view ni, kita orang kat entrance sini. Entrance sini. Nampak je warna oranye-oranye ni, ni view ni. Tapi ni kad-kad kan. Ke jalan je. Sekarang mungkin aku akan try cari si produk aku. Kita tengok si produk dulu, mana yang boleh stok untuk kedai lah. Kita nak top up inventory kedai. Tapi TV Silver Temple tu macam menarik. So kita try tengok. 550. So kita tengok dulu harga market berapa. Silver Temple ETB. So dalam 509, dia jual dalam 550. Okay, kita try pusing dulu, tengok option yang lain lah. Hey bro. How are you? Mana sebelah belakang kan? Belakang tu je. Makin banyak stok sekarang. Okay lah, it's not bad lah. Yeah. Kedai kat mana? Pagi. Kalau ada nanti kita sampai lah. Sini pun dia ada buat kolektor dia masuk juga. So siapa nak grading ke apa boleh datang sini juga. Pasal ini ni grading yang datang. Dia tengah sibuk kat kedai baru. Hi. Looking around. Window shopping lah. Yes, ada lagi TV sini. TV ya? Ya, bundle pun ada. So ni ada unshrink-nya ke tak ada? Unshrink dan tidak, kami semua shrink. Semua shrink punya? Ya, memang semua shrink punya. Direct from Japan lah this one. Oh. You guys from Sarawak? From Sarawak, ya. Okay. Recognize lah. Okay, thank you. Okay, welcome. Tak ada barang lagi nak beli kan? Not inside. It's your top loader. Boss. Very familiar. Hello bro. Hai. KJ. Long time no see. Say hello. So kita bersama dengan Barati. 450 for you. Silver Tempest. I think now it's 500. Maybe ya. 500 plus. Boleh? What? So we take that one. How much for the Grey Ninja? You know the price tag bro. Okay, thanks to Barati dapat steal lah. Dia bagi 450 bro. Boleh datang sini lah. You want to buy the set? I'm selling by set bro. Kau buy set, how much is it? I think I can do you 1150. 1150. Oh, you want config? This is a video aja. Don't lah. Maybe I take, okay? Huh? I take also. Yeah? Yeah. How much for the EV Pokemon Go? Yeah. Oh, that box condition not the best though. I can do 650 for it. 650. The box condition box case so I think I can do 600. Yeah, maybe for RIP can lah kan. So EV Pokemon Go barang rare bro. Sekali ni dia ada promo Radiant EV dengan Playmat kat bawah. Alright. 650, 450, 2100. 210. Okay, apa lagi ada? Baby voltage how much? Sold already. Oh, sold already. Your PC how much? The Stella Crown ni. So this is 700. 700. Ini I draw you 500 kan? 500, 700, 1.2, 2.8. No, this one is 450. 450. So total 2.8. 2.8 untuk semua ni. So thanks to Ethan also bagi good deal.
Single. Long single. Okay. Tengok. Cut. Okay, so kita bayar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yelah, barang susah dapat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What is that? Pikachu Full 2000. 9 languages of Pikachu, the birthday Pikachu here. Wow, Pikachu collection. Dia cakap ada 9 languages. It's a Pikachu in 9 languages. Wow. Pikachu World. And this comes with the birthday Pikachu here. Oh, only in here. How much is this? This is Shiny got priced at 4,000 but a bit stupid lah. Okay. Going 3. Something you don't see often. YOLO. Super vintage, 2,000 years old. Yeah, So older than you. 3K ya? Older than him. Order? Let me think about it lah. Let me jalan dulu. Kalau tak ada barang, let me. Alright. Thank you very much, bro. Alright. Thank you very much. Thanks return. Nanti kita datang balik. Alright. Okay, thanks lah. Jalan dulu. Brother, Obsidian Flames how much? How much lah? Obsidian Flames 9. 900. So kita try tengok harga Obsidian Flame dulu lah. Ada ETB kat sana satu. Good idea, right? Kan? So kita bayar dulu dapat harga RM900. Not bad lah. Boleh lah. Oh, salam lagi. Okay, thanks bro. You guys from Barati so? Poke Jempo dengan Philip. Saya dari Poke Jempo. Okay, nice to meet you. Thank you. Give me 700. So kita mesti cari sale produk lagi lah. Kita tak ada apa-apa target, so kita tengoklah apa boleh beli. You guys got sale products tak? Sale products. Don't have ah? Okay, thank you. So kita tengok ni, meter panda dulu, ada apa? Oh, salah. Oh, sini. Ni berapa bos? 800. 800. Premium figure. Yang ni berapa? Ni 1,200. 1,200. 1.2. 151. Sin, okey lah. Boleh lah. Ada berapa? Ni ada tinggal dua ni aja. Boleh? Okay. So kita ambil dua ni lah. Dua box 151 Okay. dengan 1.2. Okay. Lagi ME01, ME02. Case pun ada, nak ambil. ambil aja. Yang ni berapa? 10k. 10k? Yep. 10,000 guys untuk Phantasmal Flame. So memang tak murah nak main hobi ni. So 1.6. Tak apalah, saya ambil ni dulu lah. Okay. Cash boleh tak? Boleh. Boleh, Lagi bagus. Ngam. Thanks bro. Thank you. Alright. Alright, thank you. Alright, welcome. Give her a small plastic. Alright, welcome. Okay, thanks Meter Panda 151 sale. Alright, thank you. Ngam. Thank you, boss. Thank you. Arigatou gozaimasu. Ada dapat. Hello brother. Apa yang kau boleh bagi? Apa yang mana? Yang murah. Astaghfirullahalazim. Yang mau tinggal kat kedai gila. Ni lah, aku rasa yang ni menarik. 20% off. Kena Elio. 10% okey lah. 10% lah. Okey, aku okey. Tengok ni Cosmic Clip XY. So kat sini kita dengan Bridal Sale lah. Dia ada banyak card, slab dan yang paling menarik vintage punya packs lah. Tengok dulu apa aku ambil, nanti aku tunjuk lah kat video. Kita tengok plasma apa? Plasma blast. Plasma freeze. Alright. Furious Face lah. Boleh? Black and white. Base, right. And also these two lah. If you want to consider lah. Boleh 20% kan? Jangan. 10% I can give because you are my friend. Boleh. Okay, ni okey. Ni okey. Okay, apa lagi? Ni boleh. Breakpoint. Ni tinggal orang lain dulu. I don't mind bro. We've got a lot. Kita aku tengok sana pula. Boleh So kita tengok sana pula ada apa. Yang prismatic tu apa? Tin tu? Costco? If I'm not mistaken, 1,100. So kalau aku bagi kau 10% dalam 1K lah. 1K lah. 1K lah. Berapa 8 tin? Boleh? Boleh? Okay, ni aku letak sini So ni daripada US Malaysia tak masuk Ya betul. Ni daripada Costco, daripada US. Costco. Ni aku bawa masuk sendiri tau. Yang ni Hidden Fit kan? Ni hidden fit. UPC apa? Terrapagos tu apa ni? 400. Boleh? 600? Aduh. Janganlah, baru nak ada untung mah. Lepas Boleh, 2 tahun baru nak ada untung kau ni. Boleh. Aku rasa tu je kot.
So yang ni dengan ni ambil dengan ni. 1, 2, 3. Ha. Ni sekali. Itu tak? Tak payah. Tak. Ni Itu tak? tak payah. 3 lah. 1, 2, 3 apa. Alright. Okay, so kita tengok lah dia bagi diskaun banyak. Ingat member tak member kan? Ya, letak aku depan. Member dulu dia letak dia minta diskaun. So mana yang nak barang-barang rare semua, bolehlah datang dekat Swift. Dia orang dekat Shah Alam. Shah Alam. Geng-geng Shah Alam. Dekat Shah Alam. Boleh pergi sana. Bro. I can do you 2.2 lah this one. For you only. 2.2, 10% lagi. Sabarlah. Aku tolak 10% dulu. Okay. Kita total, aku tolak 10% daripada sini. Okay. Then I give you 2.2. 93. 92 macam lawa. 93 lah. 92 tu jauh sangat. 9300. Boleh. Nombor. 9,300. Okay. 7,189 kita tambah 2,200 untuk revolving scar ATV. Dan kita diskaunkan lagi jadi 9,300 sahaja. Okay, terbaik bro. Okay, baik Daripada Swift. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Alright, letak kat sini. Okay. Okay, kita baru settle satu deal yang berharga 9,300 untuk semua pack all pack ni dekat Mid Era. Boleh tengok banyak abang KJ kita hari ni dan juga abang daripada Square Box. Betul tak? Square corner. Square Box pula dah. Sorry Square corner. Aja je. KJ, thank you very much. Okay, thank you. Cash, right, termasuk juga dengan tin ni dan juga ni UPC Terapagos dan Prismatic ni. Ini semua KJ dah sold termasuk ini. Kita bagi good deal 9,300 untuk abang KJ kita. Thank you very much abang KJ. Thank you Swift. Abang Square corner. Thank you very much for coming also. Thank you. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih banyak. Terima kasih abang KJ. Okay, sama-sama. 9,300 saya jual. Okay, saya beli. Baik. Alright, thank you Swift. Ni awak nak agak sini ke nak tim saya teman seorang? Kalau tu boleh tolong hantar. Boleh. Boleh. Saya tolong hantar. Okay, terima kasih ya Daniel. Terima kasih banyak. Alright, sama. Terima kasih support kita. Alright, nanti sila dah datang. Boleh. Tengok barang saya kan. Aku nak ambil barang aku balik buat apa? Panjang tadi video kita nak edit tu. Itu. Panjang tu. Saya nak rompak ni, misalnya ni. Saya nak rompak ni. Kau sabar part tu. Apa lagi ada? Okay, kita tengok bawah dulu lah. So atas dah settle, mungkin kita tengok bawah pula. Mungkin settle, so tak pasti lagi. Tadi starting pun tak ramai tapi sekarang okey sikit aku. Okay, jom. Aku tak ambil nanti masalah. Okay, jom. Crowd bawah ni ramai boleh tengok crowd ni. Nombel tak? Atas tu macam kurang sikit. Okay, tak ada, jom. Pusing lagi. So, bawah ni nampak ni banyak single card lagi. Tak banyak si produk yang kita nak cari. Sudah, aku punya phone tinggal kat atas. Dia shopping sampai lupa phone tu. Okay, jom sana pula. Tak ada. Oh, sorry. Okay, banyak mostly barang yang kita dah ada. Pokemon Day. Price harga berapa? 180, market ni 109. Dia kalau jauh sikit aku okey. Kalau jauh sikit aku okey. Razer RM10, RM20 okey lagi lah. Boleh lagi. How much for the Prismatic bundle lah? 550. Oh, 550. Boleh lah. Ada. Prismatic. I take two lah. The Nido King how much lah? 250. Oh, sama juga harga. Jauh, lepas ni. Okay, ini sajalah. So kita ambil dua ni dengan harga 1.1 lah dengan bro ni. Thanks bro. Nice to meet you. What's your name? KJ. Yeah, nice to meet. Jun. Okay, so kenapa aku beli barang-barang ni semua? Aku sebenarnya dah kurang minat kat single card lah. So sale ni bagi aku lagi okey lah. Harga dia stable. Dia tak ada macam single card. Dia akan naik shoot tapi dia akan drop jauh sangat. Dia punya volatility, apa punya? Volatility dia terlampau high. So siapa yang suka high risk boleh go for single card. Kalau bagi aku safe, kita go for seal product. Lagi okey lah.
Dan lagi satu kita beli ni untuk kita stock up barang kedai lah. Barang tak banyak. Tak perasan. Sihat Alhamdulillah. Postal box 151 berapa? 1350. ETB Chilling Rain berapa? 1,700. 77. Boleh ambil 2 Chilling Rain. So kita ambil Chilling Rain lah. Brother ni bagi 700 satu. Nah, seal. So okey lah, harga pun not bad, 700 satu. Kedai korang? Kamu kedai? Tu. MF Hobbies. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alright. Terima kasih. Okay, kami beli Okay, thank you MF Hobbies. 2 ETV. So, thumbs up lah tu DCKL. Korang memang terbaik. Event makin besar, boleh bawa crowd. Dan aku nampak community, seller, buyer, overall kat Malaysia ni diorang sangat membantu lah. So TGKL, props to you. You're the best. Okay, so rasanya itu sajalah kot. Kalau ada lagi aku beli nanti kita letak dekat outro. Kalau ada extra lah. Bagi aku first day memang the best lah. Kalau korang nak cari barang. Sebab barang masih fresh, vendor barang panas lah. Kalau hari yang last tu maybe korang dapatkan deals yang murah boleh, tapi barang dah tak ada lah. So kalau boleh korang datang hari Jumaat lah, yang first day event. So next time kalau tahu ada event, boleh datang hari pertama lah, korang ambil cuti. Memang baloi lah. Orang pun tak ramai. Rate harga barang kat sini, rate harga dia bagi aku not bad lah, okey lah. Ada yang ikut harga market, ada yang markup. Tapi faham, sebab barang memang saya dapat. So kita tak boleh salahkan seller lah. Kalau dia dapat murah, dia jual murah. Dapat mahal, dia jual mahal lah. So apa pun boleh support lah kita punya vendor-vendor kat sini semua. So sekarang kita potong untuk hari pertama. Kalau ada lagi nanti kita post lah. Right, bye-bye. Okay guys, hari ni hari ketiga Kokoro Cup Fest. Kita dekat Sungai Wan lagi. Hari ni last day, so maybe kita fokus untuk beli single card lah. And then later dekat akhir nanti kita tunjuk semua single card yang kita beli. So mana nak beli single card dekat kita orang, boleh datang lah kedai dekat Jinjal. Alhamdulillah, tak bangun lagi. Apa dia? Nak apa? Ada Lugia V. Ah? Lugia V. Lugia V? Yep. Bukan apa yang biasa punya Lugia V. Lugia V slab Raw. Raw. Ini saja. Kalau Lugia saya rasa dah out of stock lah. Okay, apa? Thank you. Alright, thank you. Tengok datang. Apa tu? Channel tu? Apa ni? Abang tengoklah. Apa yang ada Wow. Ini semua SAR dia ni weh. I'm also looking for this one. Yeah, but look at that cow. Jadi We're still looking for this here is my also. Don't forget it. Papa Akias. Boneless. Dan macam Tina. sabar adik. Abang dah takut dah ni. Ambil. Dia yang power kot, single card. Mana itu? Saya slap je pandai. Apa? Orang nak jual lah? Orang nak jual. Apa yang dia jual? Dia nak trade lah, dia sebenarnya dia nak trade. Okay. Apa bidang? Ini beli kot. Awak cari orang power ni. Malu tengah beli beberapa kad daripada abang ni, beberapa kad trainer Pokemon English dan Japanese. Sekarang tengah dia dengan abang ni. Terima kasih bang, kita orang beli.
Harga 1010. Okey abang, hari ada customer hari ni nak jual 3 kad daripada Perfect Order. Leferi, Mega Leferi dengan Mega Zygarde Gold. So kita beli dengan harga 900. Kita up sikit lah. Dia minta 900 kita bagi. Alright, thanks bro. Alright, agam. You want cash or transfer? Cash QR is okay. Cash. Aku bagi dia mic. Okay, so hari ni ada customer nak beli 2 slab. Dia memang collector Amazing Rare Japan, brother ni. So dia beli 2 ni dengan harga 670. Kita bagi dia best price lah. Okay, thanks bro. Terima kasih. Baik, sama. Banyak duit? Memang lah, berdari je mesti banyak duit. Sekarang masih belum mencukupi. Kena atas 10k. Dalam tu? Dalam ni, Ha. 1000 lebih. 1000 tak sampai. Sampai tak boleh tutup lah. So kalau tak habis bendari kena pecat lah. Tak kisah. Kita tak kisah. Kita tolong sapu kad brother ni. Ada part SIR Chinese lah. Chinese pula, Japanese SIR. So dekat sini lah. Kita beli dengan harga 450. So tak nak pening, kita beli semua. Customer pun puas hati. Alright, enjoy. Wah, kaya. So mana yang tak sempat nak jual kad kat kita orang dekat sini, boleh datanglah dekat kedai Winnie Collectibles dekat Jinjang. Kita beli 70 to 90% lah, depends lah. Kalau slab mungkin 90%. Okay, see you guys there. Alright, brother ni beli Charizard dengan Reshiram harga RM80. RM80 guys. Thank you so much. Tadi kau jual satu box ni ke? Oh man. Alright, kita beli kad daripada Jepun dengan English banyak RM90 sahaja. Pada brother ni. Thank you so much. Kad Pokemon daripada Japan dengan English. Daripada set baru dengan set lama pun ada. Mantap. Alright, brother ni di Rayquaza Rainbow Amazing Rare harga RM950. Deal lah. Deal. Daripada tadi jumpa tu. Ya tu. Apa yang ada cash nanti. Belanja nak? Belanja what? Belanja kiss. Oh shit. Tiga. Okay, hari ni kita dapat jual apa ni, Gardevoir dengan Sylveon dengan harga 440 lah. Cash is king Kena ingat tu. John deal bang. Slab pertama Slab pertama dia tau. Wah, Sylveon. Okay guys, siapa yang tak sempat datang ke Kororo event ni, ada yang baru masuk macam ni baru masuk, ni pun baru masuk PX92, Ramoran, ni yang promo. So siapa nak beli boleh datang ke Hobby Unit guys, dekat Jinjang Kepong. Alright, mantap. Okay, nice. Okey, sekarang kita tengah buat jual beli kad Nami. Harga RM1,500. Abang ni yang beli. Okay, kita ada fighter yang jual kad banyak, Pokemon semuanya. Ada hit besar, ada. Ini antara dua ni. Alright, dengan harga RM3,183. Abang okey ke? RM3,183 Free gift China punya mirror. Oh, dia bagi free gift. Thank you bang. Thank you so much. Mantap usaha. Okay, so kita baru saja beli kad berharga 51 slab Van Gogh dengan few cards lah dengan brother ni. Okay, with this brother. Thank you bro. Thank you.
Baik, ada kad lagi, dah kasih jual lah. Okay, alright. Welcome. Mari. Yang mana jauh main dekat, yang mana dekat main rapat. Yang mana rapat main tengok. Boleh campur-campur murah je, tak mahal pun. Mai. Berkenan masuk bakoi kita kira. Salam cium pipi pun tak apa dah. Cukup banyak. Takut tu. Kamu malu. Memang demam. Basketball. Lagi guys. Ambrion. Okey lah Ambrion EX. Kena? Baby shiny. Oh, satu baby shiny. Nice. Apa? Kena lagi? EX lagi? Oh, shiny lagi. Nice. Ya, Master Set Baby Shiny macam ni. Macam ni siap Master Set Baby Shiny dia. Dia punya kucing tu tak nak naik. Tak nak dia. Kau nak kata tak ambil main dia. So, akak ni dapat banyak hit daripada hobi unik punya tu. Murah betul rezeki. Banyak. First come first serve. One more. Habiskan. Yes, no, yes. Alright, abang ni hari ni beli satu special premium collection Evolution for 1.5k. Mantap. Alright, our one more customer beli lagi one last SPC Evolution Prismatic, one Stella Crown, one Obsidian Flame ETB, one Mega Charizard X-Tin and one Mega Dream Box 3.9k. Memang mantap. Okay, I come first Okay, dia I terima duit ni, so I ambil barang jap Betul punya besar bang. Paling best dia. Okay, biasa. Bang kita deal bang macam ni punya harga bang, kita deal. So kau tengok tadi, ini duit dengan deal tadi memang harga best-best. So kalau korang nak harga best, datang dekat shop kita orang dekat Jinjang. Hobby Unique Collectible. Okay. Baik, kejap Ada rasanya dik. Mana Japan punya set Japan ni kot. Perfect order ni. Ya sikit je. Oh ni je. Satu ni je lah rasa. Yang M3 tu perfect order je Itu RM17 dik. Ya. Terima kasih bang. Boleh sama. Ngam lagi satu. Yang kuda je saya tak ada. Kalau kuda tu ada dah lengkap lah. Kuda je tinggal. Ni kita nak trade Gokpack Gorose. Bukan Gokpack lah, tapi full Gorose. Yang ini dia nak trade 3 adik-beradik leader dengan satu wanted sabuk Ace. Yang ini jap saya kira 45. Yang ini 40. So 220. So nanti kalau trade dengan ini, kalau tak ada apa-apa lagi nak ambil, kita ada balance dalam 80 lah. 80 cash on top bagi awak. Right, so trade dengan satu wanted Ace lah. Baiklah, double sleeve. Double sleeve gang. Jarang jumpa orang double sleeve. Okay guys, kita trade kita punya 1, 2, 3, 4, 5 alternate art Gorose dengan satu wanted Ace dengan harga RM208. Cash on top RM12. Kak abang ni, brother ni. Thank you, deal itself. This is yours. Alright, kalau siapa-siapa nak datang silap. Siapa-siapa nak harga best. Siapa-siapa nak harga best, harga promo yang tak sempat datang kat Kokoro Fest kat Sungai Wang Plaza, boleh datang kat kedai kita, Jinjang Kepong Hobby Unique Collectible. Search je Google Map, web semua boleh jumpa. Mantap. Bagi pensil lorong. Yalah ni dah pensil 10 dia jadi 5,000 lah. Abang jual raw pun 3,000 lebih Sekarang. Ini satu pack je bang. Dari yang ini lah, yang ini paling banyak sejarah. Ini daripada raw beli 900 je. Tunggu orang nak ambil. Peneman je. Setiap kali event mesti dia ada. Jangan risau.
Lama. Lagi lama kau tinggal ni lagi tinggi harga dia. Baik kau ambil sekarang. Saya dah cuba racun, tapi itulah saya suruh dia beli flagship Joro dengan Ace. Tapi dia menidakkan. Dia cakap dia sudah ada yang raw. Dia cakap belum tentu lagi biar dapat. Saya rasa saya akan habis. Benda hari takkan kena pecah, geng. Untuk setakat ni je, Wah, apa semua? tak tahu lah. Itu rahsia. Brother ni jual kad dia, kad kita harga 1550 dan trade 3 kad ni Boni SS dengan harga kita bagi cash baik 855. Baik, pada bro ni ah. Ayo. Nampak? Thank you. Dia beli kad UTA dengan harga 600 RM Malaysia dengan akad ni. Terima kasih. Kad ni mahal sebab dia gold. Dia ada 3 jenis. Satu daripada normal ST. Sekarang ni daripada booster premium. Dia ada satu jenis yang tak ada gold. Satu lagi yang gold. Dia membuatkan dia mahal sebab dia ada border gold dan belakang dia gold. Yang penting gold. Apa yang penting gold. Okay. Really? Can I say no? I haven't started, so I don't have a channel yet. When I'm ready, I will start the channel anyway. I always travel around, and then I'm also a Pokemon fan, so my channel will be like maybe combine travel and Pokemon. Alright, this is all. Oh Itu yeah. saja. Alright guys, kita akan keluarkan a bunch of Lucario dengan satu Eternatus for RM152. Mantap. Maybe I can follow your channel. Kan, you can follow the Hobby Unique Collectible. Hobby Unique Collectible. Okay, so we're selling. We're buying the Pikachu McDonald's from Japan to this Pikachu owner. Yeah, it's very cute. He's saying goodbye to his sons. Kita beli dengan harga 1.2k semua untuk semua. Pika. We sell this card 290. Dia mau receipt lah? Mau receipt? Tak payah. Nanti kerajaan tengok tak boleh. Kerajaan tengok lah. Tak boleh lari teks. Okay, so we deal kad ni Mew 151 Payseater dengan harga 2550 dengan couple ni. Alright, ni deal kita yang last pada hari ini kat Kokoro event. Banyak ni semua ni event daripada manga ada, AA, ada slab pun ada. Total semuanya 2337 lah. Alright, pada brother ni. Okay bang. Jual beli Alright, tak. Kalau korang tak sempat nak datang Kokoro pun tak apa. Jangan risau, kita ada dekat kedai pun ada juga. Kedai kita dekat Kepung Jinjang, nama kedai Hobby Unique Collectible. Boleh datang jual kat kita semua Mantap. Okay, itu saja untuk video kali ni. Okay, pasal Kokoro Card Fest memang terbaik lah. Crowd okay. Korang pun yang mana datang sangat-sangatlah dihargai. Terbaik, mantap. Okay, daripada Kokoro Card Fest kita restock memang banyak gila. So mana yang nak tengok apa yang kita ada boleh datang kat kedai lah. Yang ni tak ada lagi barang baru. Semua barang baru kita jual kat kedai nanti. So mana nak boleh datang kedai kita dekat Kepong Jinjang lah, Hobby Unique Collectibles. Okay, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka boleh like, comment, subscribe. Jumpa di next video. Bye bye.